beranak. Pada dalam dia ada bakso kecil-kecil. Uhu. Isaac Koosman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sesudu dua bakso pelbagai jenis. Dalam ke depan aku ada makanan yang paling popular lah dekat Indonesia. Okey, so nama makanan ni adalah bakso. Okay, dulu aku pernah buat, aku makan dia punya daging ni sahaja. Tapi kali ni kita ada dia punya makanan ni lah. Dia punya macam bihun, suun, tak tahulah. Okey, ada kuah dia, ada tahu, kemudian ada dia punya ni lah. Ada pelbagai jenis. Yang ni adalah bakso rusuk. Yang lain ni aku tak tahu sebab dia berbalut, tak nampak kat dalam. Dia kena buka dulu baru kita tahu apa dia. Of course kita ada teh sostro. Perut kalau pagi tak sabar nak cuba makanan popular dekat Indonesia ni. So jom tengok aku mak. Bila terakhir nak cuba dia punya bola daging ni, ada dekat sini. Sedap gila. Celup-celup. Ni macam terlebih sambal ni. Terasa dia punya ni lah. Okay. Dah sangat. Kemudian ada sos cili. Kemudian ada kicap. Dia memang dia bagi sekali lah. Sedap. Macam suun sikit tekstur dia. Sedap dan lembut. Tu banyak sambal dia. Ini tahu. Bila seterusnya aku nak rasa dia punya bakso rusuk. Tak tahu kenapa rusuk, tapi dekat sini ada tulang rusuk. Saya nak makan. Sedap. Untuk bakso rusuk ni sebenarnya dalam dia ada daging rusuk. Memang pakai daging rusuk, sebab itulah nama dia bakso rusuk. Sedap. Sebenarnya aku tak tahu bakso apa, kita cuba. Ya, sekali lagi.
Dalam dia ada telur ayam. Cepat sikit. Masuk. Hmm. Ya, ini guys namanya bakso telur. Sedap. Apa telur ayam? Cari dia view dia. So, beranak sebab dekat dalam dia ada bakso kecil-kecil. Good. Nampak dia punya cili tu macam berbisa. Beras. Dia lembut juga. Malaysia ni kalau tak pedas memang tak sah kan? Dan bakso yang terakhir ni Cakap bakso beranak je guys. noh, tu dia. Syap sikit. Kecap, dah lama tak makan pedas. Memang dah tak kuat tahan pedas lah. Secara keseluruhan dia memang sedap, ada rasa dari Indonesia sikit. Cuma itulah masalah aku ni yang bermasalah sebenarnya. Tak tahan pedas dah sekarang ni. Aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe, tanda korang support channel Aizat Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video